And what's going guys, this is Sonny Wax. Welcome back to my channel with another unboxing video untuk Pitch Black. Kali ni kita nak buka the whole 36 pack booster box. Let's go. Okay guys, ini dia saat yang kita nantikan juga. Kita nak tengok kalau kita buka satu booster box macam mana pull rate dia. Aku estimate dalam 16 hit atau best case 17 hit lah. Minimal 15. Okay, medium case 15 hit. 16 hit. So 15, 16, 17. That's my estimation lah. Sebab so far selalunya macam tu dalam satu booster box, which is to me not bad. Nak dapat 18 aku rasa tak pernah lagi. Separuh 18 dia kira separuh booster box tu kita dapat hit. Tak pernah lagi lah. Selalu maksimum kita pernah dapat 17 ke 16 macam tu. Okay, so jom kita tengok macam mana. Adakah ada SIR dalam booster box kali ni? Tak tahulah. Okay, kita jangan letak harapan tinggi. But again, kita masih lagi di era di mana satu booster box tak jamin lagi untuk dapat SIR, which is quite unfortunate. Okay, tak macam Jepun pun dah macam tu dah. Dulu-dulu tak macam tu. Dulu at least you are guaranteed. Primate, Picky Pack, Poltergeist, Scotch, Misty's Vitality. Okay, trainer card aku kasih kan. Palafin is back again. Dua kali supporter card. And another item card. Reverse Holo Dark Bell, Reverse Bastiodon, dan Holo Silvally. Call a buddy. You have no cards in your hand. You may use a business for a supporter. Review. Okay, not bad lah ability tu. But kita ability tu akan jarang digunakan, I guess. Jarang lah situasi kita sampai tak dekat dalam tangan. Okay, jom kita buat kiri kanan. Let's go. Another one, gambar Mega Venusaur. Okay, come on. Ada ke orang tahu code card apa rasa cara hit? Dulu kalau zaman Sword and Shield, kalau black code card macam ada chance dapat best. Fomantis, Manectric, Palafin, Tival, Lampen Reverse Charjabug, Normal Art, Mega Slowbro EX, Shelnado Spin. So during your opponent's next turn, if this Pokemon is damaged by an attack, place 12 damage counters on the attacking Pokemon. Ui, dahsyat mat. 180 campur 120, 300 damage. Hui, ini macam meta budak ni. Not bad. Mega Slowbro. Alright, our first Mega Slowbro. Macam nak buat lah deck psychic je ni. Slowbro ni yang best je. Boleh hit sampai 300 unless kau tak mampus dulu lah. Takut tak sempat nak pakai moveset tu. Okay, jom Psychic Energy Primate. Okay, trainer card tak tepi. Skarmory, Trumbeak, Toucannon, V-Cavolt, Misty's Vitality, Reverse Spirit Tome, Reverse Hitran, Normal Art. Yes, another Darkrai. Nice. Aku tengah nak buat deck Mega Darkrai ni. Let's go. Kita dapat our kedua Mega Darkrai EX. Hari tu keluar dekat ETB. Alright, next one. Gambar Gardevoir. Aku rasa tak pernah lagi keluar gambar Gardevoir. Mungkin manis ni. Gambar Gardevoir. Water Energy, Golden Primate, Picky Pack, Poltergeist, Venusaur. Okay, letak tepi. Slowbro, Misty's Vitality, Mankey Reverse Sharpet, Hide and Seek. Ini siapa nak buat deck Hide and Seek, ini dah masanya. Shadowy Energy. Okay, nice. Aku tak pernah lagi nampak orang pakai deck yang Hide and Seek. Mungkin sebab baru keluar lagi. Aku teringin juga nak tengok macam mana orang can be very creative nak guna moveset Hide and Seek tu. Okay, let's go. Next pack. Okay, Scar Fossil. Dua kali dapat Fossil. Skarmory, Electrike, Delmis ni pun meta ni. Tival, Lampen, Reverse Bronzor, Reverse Bryony, Holo Chiyu. Okay, and then mesti ada satu full art item. Mesti. Kita dah tengok daripada dulu lagi. Mesti ada satu full art item. Full art item mungkin aku nak Dark Bell kot. Inkay, Bronzor, Primate, Banned Hide and Seek. Tengok. Prevent all effects of your attacks and base done to this Pokemon. Not bad. Hide and Seek Jet. Okay. Annihilate. Annihilate ni buat apa? If this Pokemon will not knocked out by them, right? Flip a coin if heads this one is not knocked out. So you can say, not bad. Nikit. Relaxation Rare.
Fomantis. Let's go. Tengok bawah. Aku teka je. Dah pokok-pokok. Mesti nice. Ini illustration rare yang kita tak dapat lagi. Fomantis. Nice. Okay, illustration rare dapat satu. Come on. Aku nak dapat illustration rare. Magnetric ke? Okay kak? Ataupun any illustration rare yang tak dapat lagi pun aku okay. Come on now. Aha, gambar Gariba. Come on guys. Darkness Energy. Oh, another Fossil. Bronzo. Poltergeist. Palafin. Najis Palafin ni. Aku dah sampai sekarang penangan paling fit saya tu. Glenios Final Battle. Backtrack Batch Reverse. Lurantis. Fomantis. Lurantis. EX. Nice. Ini pun Evolution Fomantis tadi. Mungkin ini pun meta, kita tak tahu. Okay, jom. Oh, gambar Mega Kangaskhan. Nice. Aku tak tahu ada berapa gambar baru sebenarnya kat sini. Oh, another Skull Fossil. Sentiscorch. Another Armor Fossil. Cik keluar je. Fossil tu, Magnetric. Palafin. Tival. Reverse Electrite. Shadowy Energy. Dan Chiyu. Okay. Jom guys. 36 pack. Kita kena buka juga 36 pack. Baru puas. Dapat tengok pull rate macam mana. Fire Energy Trumbic, Mankey, Sizzlipede, Bronzo, Sinischa, Slowbro, Malama, Reverse Trumbic, Reverse Poltergeist, Follow Me Rhydon, Mega Venusaur. Let's go. Trumbic, Grabin, Sentiscorch, Skarmory, Seaking, Vikavolt, Malama, Delmis. Ni dah reverse tau. Reverse holo. Reverse holo Litwick. Dan macam ketat dia ni. Full Art Trainer. Rust Syndicate Grunt. Nice. Ni pun not bad juga. Dia macam you can use this card kalau kau kena KO. Sustain this card energy. How I wish 2 baru, sebab this is a supporter card dah, boleh pakai sekali saja per round. Kalau boleh discard 2 energy baru rasa macam worth it lah. Betul tak? Aku tak tahu apa pendapat aku. Untuk supporter card yang nak discard energy, bagilah 2. Dah lah kena knocked out. At least tolak 2 energy lah kan. Tak tahulah. Okay, come on. Mungkin combo dengan Crushing Hammer would be nice. Electric, Mankey, Sizzlipede, Bennett, Jet lagi. Annihilate, Reverse Silvally, Reverse Whelmer, Follow Me Rhydon. Oh, lomok. Gambar Pikachu is back. The classic is back. Water Energy, Charger Bug, Finizen lagi. Tak suka set ni tak berkenan dah. Sebab ada Palafin, Mankey, Tival, Lampent, Sinischa, Sizzlipede Reverse, Reverse Skarmory, Holo Bastiodon. Oi, belum lagi. Jangan satu booster box dah boleh cukup. Ataupun kalau aku buka ETB hari tu, campur nanti akan buka booster bundle dengan sleeve, dengan blister pack, mungkin boleh dapat master set. Charger Bang, Grabin, Annihilate, Jet, Marshadow, Slowpoke Reverse, Reverse Sentiscorch, SIR kah? Wey, you play with my feelings eh. Full art dia, full art Pokemon. What is it? Warna biru Magnetric. Wailord baru sebut. Wailord EX. Oh, energy pakai banyak mat. Energy pakai banyak, macam susah ni. Susah ni. Ini kena pakai dengan Misty tu. Oh, nice. Surf 120, 5 energy dah lah. Kena sleep 270. Okay, itu dia guys. Wailord EX full art. So, Pokemon full art sudah keluar. Banyak lagi dah. Aku rasa normal art banyak lagi tak keluar. Banyak lagi tak keluar sini. Jom. Synergy Poplio. Okay, another Skull item. Drillbur, Bombardier, Goen. Discard up to 2 Pokemon that don't have a rule box from your hand. Draw 3 cards for each card you discard in this way. Oh. Okay. Marshadow. Glenda's Final Battle kita pernah baca dah apa dia buat. Vullaby, Reverse Money Bus, Holo Zerud. Alamak, booster box aku ni hauk ke guys? Tak ada SIR ke ni? Macam bau-bau tak ada SIR ni. Kat awal lagi ni, awal lagi. Tadi aku ingat itu SIR sebab gelap dia ni macam. Bronzo, Charger Bug, Finizen,
Seeking, Picavolt, Malamar, Charcadet, reverse slow bro. Nomor art Mega Escadrille lah. Itu dia, dah mula dah. Meta. Tak tahu lah betul meta ke tak. Aku tengok yang Jepun, ada orang kata, woi, ada orang pakai deck ni kat Jepun menang weh, pakai Mega Escadrille ni. Dia combo dengan Metang daripada set. Tak ingat set mana Metang tu. Yang dia boleh attach steel energy banyak-banyak. Oh, annoying weh. Okay, yang kita tengok lagi next pack. Rasa energy type Null, Electrike, slow bro. Alamak, sorry, excuse me. Fomantis reverse Primeape, Shadowy energy. Okay, come on, Zeraora. Don't let me down, Zeraora. Come on, pack gambar Zeraora, bagi Zeraora. Shieldon, Mabosstiff, Goen, Dark Bell, Function, Barnet, Palafin, Najis, Seeking, Spiritomb Holo. Wish, mana normal art banyak ni? Ini baru berapa hit ni? 3 normal art, 2. Oh, baru 6. Baru 6 hit guys. Jauh lagi perjalanan. Jom kita buka lagi. Oh, lemok. Terhancur pula pack dia. Okay, come on now. Water Energy, Charjabug, Mabosstiff, Finizen. Okay, Armor Fossil, Sinistra, Rush Syndicate, Relicanth, Reverse Shieldon, Reverse Cranidos. Siapa ni? Oh, Wailord ke? Siapa air kat sini? Betul lah, Wailord. Ini memang booster box Wailord ni. Wailord EX. Nice. Okay, kita dah dapat dia punya normal art dengan full art dia. Just like that. Okay. Gambar Pikachu. Picky Pack, Tropius. Oh, Tropius. Ini first time nampak dia. Sizzlipede, Vullaby, Jet, Marshadow, Gwen, Mischief, Voltaic Energy Reverse, Normal Art, Mega Delphox. Nice, Pokemon baru. Ini kita tak dapat lagi. Mega Delphox. Tapi tak pernah nampak Braixen dengan Finiken kat sini. Dia boleh macam tu Aku lupa lah. Faham tak? Evolution tak akhir ada, tapi dia punya kecil-kecil tak ada. Mungkin kat set lain. Dia punya final evolution je kat sini. Dia kot, boleh jadi kot. Selanjutnya dia akan buat dia punya kecil pun ada dalam set tu juga, supaya senang sikit nak buat deck. Mungkin sekejap lagi jumpa kot. Grabin, Drillbur, Poplio, Shieldon, Gwen, Marshadow, Glenda's Final Battle, Misty's Vitality, Bryony, Kebryon dan Holo Spiritomb. Okay, kita dah macam halfway dah guys. We are halfway there. Gambar Venusaur. Come on, Darkness Energy, Slowpoke, Tropius, Bombardier, Nickit, Relicanth, Backtrack Batch, Function, Picky Pack. Relaxation Rare yang ke... Berapa dah aku dapat? Relaxation Rare? Oh, baru satu Relaxation Rare. Primarina. Cantik mat. Bukan Primadonna Primarina cantik. Nice. Dah dapat second illustration rare. Okay, normal art sebenarnya dah dapat banyak punya. Normal art dah berapa ni Sekejap, okay, kita nak check game rate. 3, 4, 5, 6. Okay, dah ada 6. 2 illustration rare dengan 1 full art. Full art Pokemon dah keluar. So GG. Mungkin full art trainer. Full art trainer nanti. Let's go. Full art trainer card akan ada ni. Dia akan keluar satu full art trainer. Typena, Tropius, Goldeen, Nickit dan Miss. Okay, function. Dekat tu Cannon, Tropius Reverse Marshadow, Koraidon. Kenapa Koraidon dengan Miraidon kat sini lagi? Aku tak faham. Asyik muka dia orang je. Ini bukan Scarlet Violet dah. Dah lah tu dia macam nak letak Pokemon apa lagi letak Ella yang daripada Scarlet Violet. Koraidon, Miraidon. Aku dah muak dah tengok dia orang. Bryon, Shieldon, Dribble, Mischief, Seeking, Dark Bell. Gonna need that. Barnet, Rush Syndicate Reverse,
Reverse Koraidon, dan Holo Silverly. Okay. Lama guys, dah nak habis dah ni. Aku tak ambil booster box hauk ni aku rasa. Hari tu kita dapat Mega Greninja dekat booster box. Takkan tak kali ni tak dapat Tropius, Bombardier, Sinistra, Syndicate, Relicanth, Bombardier Reverse Toucanen, Primarina. Apa dia buat sebenarnya? Heal all damage from one of your Pokemon. Ui, start juga. Ni jom. Kita tengah suku lagi guys. Suku je lagi. Sharpet, Bryon, Cranidos, Wallaby, Delmis, Rust Syndicate, Hitran, Reverse Finizen, Reverse Poplio, Armorage. Manakah dia? Zeraora, come on. Shieldon, Slowpoke, Wallaby, Bronzong, Slowbro, Vector Batch, Jinx, Goldin lagi. Aku dah ada 2 keping. Mantap. Buat deck air macam ni. Goldin Illustration Rare. Nice. Kita dah dapat daripada ETB hari tu. Dapat lagi. It's okay. Dapat yang sama pun okay je. Oh, dapat Goldin lah. Okay, aku rasa Illustration Rare punya slot dah habis. 3 selalu yang dia bagi. Lepas ni normal art dengan full art trainer. Or kalau kita bernasib baik, SIR, Cranidos, Delmis, Dark Bell, Toucanen, Relicanth Reverse Fossil, Holo Miraidon. Tak mengapa. Kita masih lagi next video kita akan buka lagi pitch black. Kita tak berakhir di sini guys. Chapet, Grabin, Poplio, Manibus, Bronzong, Relicanth, Backtrack Batch, Grabin Reverse Vikavolt, no more art, Morpeko EX. Sebab selalu 16 dia bagi. Kan ni ada berapa tadi? Sorry kat this part I lost count dah. Kat this part 6, 7, lepas 9, 10, 11. Betul lah, 11. Ush. Okay guys, aku macam oi, editors jangan cut that part tadi. Yang double check kan I said buang kan, jangan buang supaya nanti takut orang ingat I still set up this one. Okay, so leave it. Okay, macam hitam-hitam lah guys. Hey, Lidwig, Goldie, Messi, Lemon, Fossil Quarry, Toucanen, Reverse Tremendous Bomb, full art korang jom. Full art Mega Darkrai, let's go. Aku SIR ya. Selalu tertipu dengan border tepi hitam. Oh, tapi cantik. Aku tak dapat lagi full art Mega Darkrai. Oh, mantap. Aku baru ada normal art dia je. Kita dah ada 3 keping Mega Darkrai. So, dual full art Pokemon. Oh, selalu 2 Okay, so sekarang kita tinggal lagi 3 hit maybe. 3 hit tinggal atau 2. Okay, untuk capai 15 ke 16 hit tu. Sekarang kita dah hit yang ke-12 tadi Mega Darkrai. Okay, come on. Sharpet, Mankey, Bryon, Misty's Vitality. Okay, normal art. Belum lagi, pasti ada. Oish. Come on. Psychic Energy, Lidwig, Bombardier, Wilmer, Inkay, Delmis. Mak tak ada. Malamah. Guys, baru 12 hit ni dah nak habis ni. Baru 12. Full art trainer mana full art trainer? Come on, janganlah. Jangan nak mengadil lah. Mesti kat sini kan. Tipu lah tak bagi full art trainer.
Normal art keluar. Mega Chandelier EX. Tak ada trainer mesti keluar. Okay, hit yang ke-13. Okay, could be one more or two more. Or three more kalau kita bernasib baik. Jarang lah nak back to back hit lepas ni. Full art trainer. Unless dia dah tukar slot. Aku dah dapat 2 full art Pokemon. Dia dah ambil slot full art trainer. So, maybe. Tu dia. Full art trainer sudah SIR lama. Tapi trainer card SIR trainer. Gladion's final battle SIR. Let's go. Kita berjaya dapat SIR juga dalam booster box kali ni, guys. Let's go lah, guys. Wuih. Asyik baik ada. Ingat tak ada tadi? Bukan Pokemon tapi that's fine. Daripada tak ada langsung SIR dah kita duduk weh. At least nak buat master set satu SIR dah keluar. Gladion's final battle SIR ada. Alhamdulillah. Aku ingat memang pisang dah. Aku ingat memang dah kena bungkus dah tadi. Keluar juga. Aku ingat full art trainer tu. Terkena juga. Ingat full art trainer. So full art trainer tak ada. Okay, tu hit yang ke-14. So should be one more or 2 lagi. Tak ada. Come on, one more normal art. I bet. Ada one more normal art. One more normal art ataupun one more full art item. Come on lah. Takkan 14 hit je. Teruk tak? Dia tak hampir sampai separuh pun. Chaos Rising sampai 16 last time. Serius lah. Tak ada. Mana ada trainer card? Okay, ada. Tak ada, guys. Last pack magic. Unless aku tersalah kira lah. But so far, ikut kiraan aku sekarang baru 14 hit. Last one. Penutup. Last pack magic. Full art trainer. Tak ada juga. Dia tak bagi. Jom kita kira jap berapa hit sebenarnya. Okay, normal art kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 illustration rare. Goldeen, Fomantis, Primarina. Okay, 8 campur 3 dah 11 kat sini. 11, 12, 13. Okay, 2 full art. Dan betul lah aku kira. Dan 14, iaitu SIR kita, Gladion's final battle. So 14 hit dalam satu booster box. Mungkin aku dapat booster box yang hauk atau tak, aku tak tahu. Aku tak sure. Tengok orang lain nanti macam mana. And kepada korang yang pernah buka satu booster box, korang dapat berapa hit? 14 over 36. I expecting more. Bagilah sampai 16 ke at least. 14 is bukan target aku pun. Aku cakap tadi paling rendah mungkin 15. Ini 14 je. Tapi sebabkan kita dapat SIR kot, jadi dia saja dah. Aku dapat SIR tak lebih-lebih lah kan. Tak nekan-nekan lah. So kita dapat Gladion's final battle. GG. Okay guys, sorry. Aku baru kemas tadi, baru aku perasan, ya Allah, aku terletak ni dekat trainer card punya pile. So aku tak perasan ini antara hit yang dapat ni. Kita dapat full art trainer dah sebenarnya. Rasa sedikit. Aku terlepas pandang. Sorry. So total sebenarnya 15 lah, which is our minimum case kita cakap tadi. Aku cakap yang tadi 15, 16 atau 17. So okay lah, 15 hit bukan 14, which is okay, at least dia lepas lah. Dia pass the bare minimum lah. Bare minimum 15 hit dalam satu booster box. Okay, kita dapat dah full art trainer. Trust sedikit. Okay guys, before akhiri video kali ni, aku nak bagi korang teaser untuk next video. Kita akan buka booster bundle dan juga 2 blister pack. Mungkin kat sini boleh keluar SIR kot, ataupun boleh keluar Zeraora yang aku nak selama ni. Zeraora tak keluar lagi. Even normal art tak dapat lagi. Aku nak buat deck Zeraora. Okay, alright guys, jangan lupa like dan subscribe ke channel aku. And I'll see you guys in my next video. This is Sonic Webs. Peace out.